Bonjour. Okey. Kita punya hotel review kali ni special sikit. Kita buat dekat tempat ala-ala macam Perancis. So hari ni saya nak buat review hotel dekat Colmar Tropical, dekat Berjaya Hills, okey. Di Bukit Tinggi. Okey, so kalau korang nak tahu apa yang menarik, dia punya gambaran sikitlah hotel dekat Colmar ni. So korang boleh tengok video ni sampai habis. Okey, Colmar Tropical ni memang tempat dia memang ala-ala macam kat Perancis lah. So kalau korang nak stay kat sini boleh booking hotel dia. Memang hotel nama dia Colmar Tropical. So tempat ni sebenarnya dia buka untuk orang awam jugalah. Kalau korang stay sini, nanti korang waste je, nanti korang akan sampai dekat punya roundabout tu, masuk je parking dekat basement. Nanti saya akan share lah dia punya parking ni macam mana. Lepas tu korang naik lift, naik ke atas, dia akan jumpa dia punya lobby dekat sini. Ni dia punya hotel lah. Ni dia. Dia ada 7 bilik-bilik dia. So untuk lobby dia macam ni. So lobby dia nampak klasik macam ni. Dia punya nampak tema-tema Perancis lama punya style. Okey, dia cozy lah dengan lighting dia. So dia ada bagi dia punya welcome drink. So boleh tengok view dekat sini. Dia punya interior dia memang cantik lah. Okey, boleh nampak view dia cantik. Kalau datang akan dapat datang daripada sana lah. Masuk sini, terus ke bawah, turun ke bawah dia ada basement. Parking dia luas. Okey, luas. Lepas tu dia punya lobby hotel kena naik lift daripada sini. Okey, sekarang kita nak check in dulu. Nanti saya akan tunjuk dia punya bilik lah. Lepas tu nanti saya akan tunjuk lagi lah dia punya attraction dekat area sini, apa yang korang boleh buat. Okey, dekat sini pun sebenarnya dia ada banyak lah benda aktiviti yang kita boleh buat dengan family. Okey, boleh refer dia punya table kat sini. So antara yang popular adalah dia punya Japanese punya garden. Lepas tu ada rabbit park, nature walk, macam-macam lah. Okay, hotel dia ni, dia sebenarnya dekat seluruh area sini. Dia blok-blok atas. Setiap bilik korang dia akan ada nama blok dia lah. Contoh macam ni, blok Azalea. Kita orang blok Camellia yang dekat depan sana. So dekat bawah-bawah ni dia ada banyak macam-macam kedai, ada kedai souvenir. So ada ni souvenir lagi, ada cafe, ada shuttle ride macam ni, bas kecil ni pun ada. Okay, so kalau datang sini dia ibarat macam kita berada dekat satu bandar Perancis lah. Dia punya feel tu, dia adalah rasa sejuk-sejuk sikit, tapi dia taklah sejuk sangat macam dekat Cameron Highland. Macam VR punya ride. Ni Fuchsia, kita yang Camellia. Breakfast dekat bawah sana. Okay, ni lift dia. Lift dia agak old school sikit. Dia tak refurbish. Sebab resort ni sebenarnya dah lama lah. Okay, ni dia tingkat 2. Okay, ni dia punya laluan. Macam ni lah. Naik chair pun boleh lah sebab ada ramp. So dia tak sama level. Ni 3206. Assalamualaikum. Okey, kita orang book bilik yang untuk family lah. So dia ada 2 katil. 2 katil dia letak 2 bilik lah. Okey, bukan dalam satu bilik besar. So satu katil yang besar dekat sini, lagi satu dekat sini. Katil dia sama besar. Tapi bilik dia clean lah. Dia tak ada apa-apa banyak decoration. Tapi cantik lah dia punya katil dia. Dia nampak ala-ala French lama. Dia ada satu meja kat sini, lampu, aircon ada. Kipas pun ada. Okey. Lepas tu dia nampak view dia cantik. Ni view luar dia. Ada swimming pool dekat bawah. Nampak hutan, bukit. Okey, untuk lagi sebelah sama juga, katil dia besar macam ni, tapi dia ada TV lah. Dia ada TV. Lepas tu dia ada almari kat bawah sekali dengan peti ais. Cawan semua dekat sini. Macam biasalah, ada air 3-in-1 semua. Complete. Ada satu bench kat sini, sofa dengan stool. Okey, lampu macam biasa lah. View sama juga.
Tapi lagi clear nampak swimming pool dekat bawah. Swimming pool dia nanti kita ronda-ronda tengok. Okay, aircon pun ada kat sini dan juga kipas lah. Sini dia ada satu cermin dan juga almari. Okay. Untuk iron tak ada dalam bilik, tapi ada kat luar tadi. Okay, ni dia punya toilet. Okay, toilet bowl dia jenis macam ni. Dia punya sinki, cermin dan juga bathtub. Nak mandi, shower pun ada. Okay, so overall dia punya bilik dia selesa. Dia luas. Kalau dengan family memang luas lah. Sebab dia dah pecahkan 2 bilik. Okay, so nanti saya akan sambung untuk esok. Kita akan tengoklah dia punya breakfast macam mana. Dan juga saya akan ronda-ronda lah dekat area sekitar Colmar Tropical ni. Okay, so untuk breakfast dia dekat ni. Cafe dia dekat bawah blok B, blok Camellia ni. Dia ada Le Blason. Di sini dia punya area buffet breakfast. Meja dia ada yang kat luar, ada yang kat dalam. Tapi suasana dia tenang lah. Pagi pun sejuk-sejuk lagi. So ini dia punya antara menu yang ada. Ada kuih goreng, roti jala. Ni egg station. Semua jenis telur dekat sini. Ini ada mie sup. Okay, dekat dalam ni ada menu untuk western lah. English punya breakfast. Ada baked bean, ini sayur-sayur, vegetable, saute vegetable, ini ada wedges, chicken slice, chicken sausage, mantau pun ada. Tekak Melayu jangan risau, nasi lemak pun ada. Macam biasalah ni, ni kari ayam, selalu rendang ayam, kari ayam. Dekat tepi sini pun dia ada lagi roti-roti, buah, dessert, muffin, semua ada kat sini. Cereal pun ada. Ni porridge, bubur. Ni semua air lah. Jus, kopi dan tea. Okay, so overall dia punya breakfast buffet bagi saya okey. Yang paling sedap kat sini dia punya roti jala lah. Nasi lemak dia biasa-biasa, tapi rasa lagi okey. Lepas tu dia punya lain-lain tu menu dia lebih kurang sama lah dengan hotel lain. Yang ni dia sekali kalau korang beli stay dengan breakfast lah. Tapi kalau korang datang sini nak makan saja, untuk dewasa RM58, kanak-kanak 4 hingga 12 tahun RM29. Okey, selain daripada breakfast, dekat sini kalau nak makan tengah hari ke makan malam ke, dia ada juga kedai sini. Jadi 2-3 kafe. Yang ni dia jual macam ayam panggang dengan nasi. Lepas tu dia ada yang kedai roti. So ada juga 7-Eleven kalau nak beli jajan ke, nak beli air ke. Okey, lepas tu dia ada juga satu kedai ni nama dia La Flame. Yang ni dia jual macam pasta dan juga pizza. Ini kalau makan malam. Makan malam ada. Lepas tu dia ada package lah. Untuk satu family dan 120, dia dapat 2 pasta, 1 pizza besar dengan 4 air. Okey, kat sini pun dia ada macam tempat buat aktiviti lah. Nak main pool. Lepas tu dia ada kursi urut dengan meja football. Tapi semua dia berbayar lah. Kena gunakan token. Okey, ni dia punya pintu masuk lah sebenarnya. Kalau datang sebagai turis, dia akan masuk dari sini. Tapi kalau korang check in hotel, dia masuk daripada bawah lah. Bawah hotel, dari basement parking. Okay, dekat bawah ni dia ada macam sungai, kolam lah sebenarnya. Ada angsa. Okay, yang bestnya view dia cantik lah. Dia punya bangunan dia, architecture dia. Dia betul-betul dia ikut macam dekat France, dekat Colmar, dekat France. Okey, ni dekat bahagian bawah lah. Bahagian bawah boleh nampak, boleh tengok angsa. Dia ada kolam kat sini dengan dia punya rumah. Okey, dia ada tangga kat situ, boleh turun. Ada satu kolam kecil. Suasana dekat sini syok. Nak santai-santai. Dekat tepi ni dia ada macam hutan. Okey, kalau datang sini, ni memang spot untuk korang yang kaki ambil gambar lah. Spot odd lah. So wajib lah. Dia banyak tempat-tempat yang cantik. View dia memang lain daripada lain untuk korang ambil gambar. Okey, dekat blok Camellia ni, kalau korang turun lift, dia akan boleh pergi ke swimming pool. Swimming pool dekat belakang ni. Okey, ada satu swimming pool agak besar. Dia sesuai untuk dewasa dan juga kanak-kanak.
Yang bestnya belakang tu dia ada view hutan. Cuma kena hati-hati sikit lah. Sebab semalam saya ada nampak ada macam beruk dekat belakang tu. So make sure jangan bawa makanan ke apa ke, dan juga kena sentiasa alert. Okey, tu je lah saya punya hotel review kali ni dekat Colmar Tropical di Berjaya Hill, Bukit Tinggi. So overall tempat ni memang best lah. Dia punya suasana dia tu beza dari tempat lain. Cuma dia punya hotel pasal dia biasa-biasa je, sebab maybe hotel ni dia dah lama. So maybe dia orang kena refurbish sikit lah, sebab dia punya dalam hotel tu dia dah terasa ada punya bau kepam. Dia punya shower pun tak berapa nak stabil air panas dia. Tapi overall dia punya suasana dia tu pasti best. Cantik lah untuk korang yang suka ambil gambar. Memang okey. Nak bawa anak-anak kat sini, dia ada swimming pool, ada banyak aktiviti lah boleh buat dengan anak. Okay, memang satu tempat yang best untuk family. Cuma maybe dia orang kena tambah baik lagi lah dia punya facilities. Okay, so terima kasih kerana tengok video ni sampai habis. Macam biasa, tekan button like dan juga tinggalkan sikit komen supaya saya terus semangat untuk buat video-video berkaitan dengan hotel dan juga pelancongan kat Malaysia ni lagi. Okay, semoga jumpa lagi dekat video lain akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.